Ayo ni patik semua duli tuanku. Agak ke apun tuanku dengan bibu apun semua patik harap dia pun gantung tinggi tanah dalam jua jauh bunuh mati tuanku patik. Aduh tuan kecil Rading Lakjuna. Benar tuanku patik. Bagaimana Raden Lakjuna waktu mu berlawan dengan ratusan korok api. Di tengah padan luas saujana padan jalan pak sepengen tiga siapa benih siapa Allah. Benih puak batik lah aku. Benih puak mu sa'i. Weh. Aduh. Salah seko kami jako pengasuh. Salah buat mana? Ambo tengok puak-puak dirimu ni. Bukan orang sebagai orang. Sungguh bukan orang sebagai orang. Sebab benih belawai tu. Maksud ambo bukan begitu sa'i. Lepas tu lagu mana? Halus kecil supaya tak cukup omor, tak cukup bulan. Tu suku. Tak cukup omor, cukup bulan suku. Ambo ni omor lah mudah tapi beri. Begitu. Lepas tu, tak ada. Buat dia lari habis dah. Sekor rambut ada. Kok tu sore dia kepatik pada sepak duit dah cancang ya weh. Kalau begitu puas hatinya rasa ambo pengasuh sa'i. Wolong wak ya sama eteng hari ini. Ambo nak hadiah 1000 kemaliaan. Ambo nak hadiah 1000 kebajikan. Puji-puji kan kepada orang sebab pengasuh-pengasuh Lakjuna gagah kuasa tak seperti orang lain hidup di dunia. Ya pengasuh sa'i. Boleh ke? Boleh anugerah. Boleh. Tu yang puji ku. Ya. Duit belum siapa masa lagi. Belum lagi. Hanya mu nak selesai dulu. Lakjuna antara dengan hanu ambo. Tanya perasa. Nak selesai aku mana? Hanu ambo. Kok orang lain seramai-ramai di dunia dia tak si berlaku sa'i dia nak pada rajamu tuan kecil Raden Lakjuna. Bila dia nak ke tuan kecil Raden Lakjuna, kami hantarlah pinangan kepada Sagora Api. Sebab itulah berlawan ambo dengan Sagora Api. Siapa ke puak-puakmu berlawan dengan Sagora Api? Sebab dia tuduh kata Lakjuna ni nak ambil anak ambo buat isteri. Oh ni begitu tuanku. Ia sungguh tuan kecil Raden Lakjuna. Kalau selaku demikian beginilah tuanku, molek di tuanku, moleklah siapa ke patik. Patik hanya menanggung saja perdukuanan siapa cerita warna berahi. Itu saja perkataan patik doli tuanku. Aduh, kalau sebagai itu, Lakjuna tak mengapalah. Hari ini biarlah kami panggil anak kami, Tuan Petri Firdaus, untuk perkahwinan nemu dengan anak aku. Sanggup kau antara tidak Lakjuna? Patik sanggup. Tak sanggup bodoh lah tu aku. Ni kau free kau aku. Kalau buat belanja pakai adikku duit siabuk tak ada ni. Soal RM1 mah perak. Ambo tak pandan, ambo tak nak. Asal kita tak Lakjuna nak jadi anak menantu ambo, tu saja je ambo nak katanya. Pengasuh sa'i. Oh, kau dah duit apa aku? Patik menanggung dengar belakang aku. Ayah mik kan pada ayah mik, keluarlah mik bangat-bangat di hadapan ayah pada ini hari. Kerana ajak mik dah siapa, kanok mik pun dah siapa dah, keluarlah mik menghadap ayah pada ini hari, hai anaknya. Antara Tuan Petri, dengarkan suara ayah anda sedang memanggil. Lagi-lagilah dia menghadap ayah pada ini hari. Tidak lengah lagi tak berbuangkan masa. Kerana sebab dia tahu dah cerita bagi ayah dia, mungkinlah nak kahwin dia dengan Tuan Petri. Nak kahwin dia dengan Raden Lakjuna. Lagi-lagilah digelar Tuan Petri Firdaus dari sini pula. Ayo ni patik semua ayah. Agak ke apa ayah dengan bibu apa semua mik agak dia apa ayah na. Aduh anak ayah. Nyata sungguh ayah. Hari ni mik, ayah nak panggil mik. Kerana sebab mik tidak nak kosang korang api nak bawa Lakjuna. Siapalah masa ayah nak kahwinlah mik dengan Lakjuna, sanggup ke antara tidak anak ayah?
Weh, ayah nak duk tanya lagi depan orang ramai, ayah nak royak kata nak mesti mek malu ayah. Kalau berasa nak nikah gak ayah nikah lah lalu ayah nak mek tali sobada ayah. Anak dia nak duk lelaki lama ni. Tapi pok duk tahu ni. Dia Syed duk tunggu ya. Dah lah jangan duk sepelak Syed nak raja, Syed lah mencimbuk dia lebih cacing ikut mata nak urut ni. Kalau betul Mek nak tak apalah Mek. Dengarlah pengasuh-pengasuh yang mana ada di depan ambo pada ini hari pengasuh. Tetaplah jadi ambo kahwin Tuan Tri Firdaus. Dengar gadi nak juna anak Maharaja Serama. Pakasuh jadi selalu pada ini hari ia pengasuh. Ayah nikah dah Mek dengan dia. Dah kahwin dah Mek. Sah bagi laki isteri. Sungguh. Kalau begitu moleklah ayah. Mek berasa sukanya ayah taruh dua nak pandai ke tiga ayah. Kalau sudah dah ayah nak kahwin Mek. Sebelum ayah nak meninggal di dunia negeri, sebelum ayah nak mati, ayah nak pesanlah juga sepatah dua kata kepada Lak Juna pengasuh dan pengasuh. Kenapa dia ayah nak pesan ke Mek ayah? Gading Lak Juna lakimu. Ayah nak latih menjadi raja negeri sini tepat. Ayah nak senang dalam istana. Nak berhak buat selama-lamanya. Kerana ke sebab Mek mudah tak molek dah ada tok lelaki dah. Jagalah pengasuh biar molek-molek. Jagalah pengasuh biar betul-betul. Ayah nak seni tempat asal pengalah yang mula pula hari ini. Sungguhlah juga ayah nak aku kahwin dah. Aku dengan Lak Juna. Kalau setara ni moleklah juga ia abang. Marilah Abang bersama dengan adik di istana. Abang dengan lekat segera pada ini hari. Mari Syed. Kita keluar jaga istana. Raja kita dah boleh bini dah. Oh, tak apa-apa. Dia akan jual jaga. Bakal keluar jaga istana. Ni sama. Kita jaga sama. Bukan jaga saja sama. Jaga ke mana? Kalau jin mari, anak luar godo mari, kita timuk selalu. Mari apa? Tak boleh kira takut dia tahu raja kita dah jadi raja negeri ni. Banyak orang rezeki sama. Kita lu balik dia. Mari timbuk katok selalu. Tak apa kalau pakat nak katok tu pakat katok laku. Kalau aku sorang tak sih. Teng? Lagu mana pun teng? Supa. Bayuh lawai. Kita lawai. Bayuh lari. Kita pun lari juga. Dah pakat nak lari. Kita pakat lawai berlaku hari ni. Antara pengasuh. Keluarlah menjaga dia sekenak betul lagun. Tasik teluk mengabam pacuilah halah. Rekahkan cerita, potongkan hikayat. Pitah tanjung mengambil kata-kata panjang ke pendek. Jalan jauh ambo perkat ke. Kisah dari situ timur akan nak royak. Ratu Sanggora Api. Waktu dia mengelik tubuh selindur badai dalam alas ciran rimau balu belantara. Semasa itu orang darat dara nak pergi mengaih, mengandung, menegur, menegan sekenak kedah bugis, kedah bangsara. Duk bercara, duk berkecek. Tak adaklah Sanggora Api gagah kuasa. Sedangkan tuning dia ambil pada orang dengan senil ini. Marah Sanggora Api bukan mudah, bukan bagi bicara. Bertepik-tepik suara Sanggora Api. Keluarlah dia di pintu Allah. Nak mau sorak siapa patis. Sikit jalan banyak belum.